Hidup lagi So hari ni kita akan bagi calon-calon boyfriend untuk dia pilih. Aku akan bagi dia 3 calon lah. Dah siap-siap pilih shortlist 3 artis ni lah. Are you ready? Yes. Awak ready? Yes. Yes. Okay. Lancar Oh, pilihkan boyfriend lancar Oh. Siapa yang bakal menggantikan awak ni? Mantap. Kau dah fikir ganti-ganti dah sekarang. Okey lah. Bagi yang tahi-tahi ni. Okay, calon nombor 1. We start with Zizan Razak. Okay, dia ni saya rasa saya pilih dia sebab dia ni pandai buat lawak. So bila dia pandai buat lawak ni, kiranya dia boleh buat hiburkan hati awak lah sikit. And then saya rasa awak pilih saya pun sebab saya pun kelakar juga. So that's why. So saya ada nampak yang feature tu ada dekat Zizan Razak. So awak setuju tak? Tak. Kenapa? Setuju. Kenapa pula? Saya baru terfikir. Kenapa? Tapi macam Friend dia. saya kan kuat terkencing. Ha. Kalau dia buat lawak saya terkencing, macam mana? Yalah, pakailah sekarang ada lampin. Pakailah lampin sekarang. Kan sekarang dah ada lampin. Dia orang dewasa. Pakailah. Itu susah Ketinggian okey tak ketinggian? Saya nampak dalam skrin tu macam Tinggi hidung maybe yes lah kot tinggi hidung. okey. Baru sepasang dengan saya hidung besar, dia hidung besar. Dia hidung ke depan besar, awak lebar ke tepi. Complete each other. Okey. Oh. Boleh? Pandai pilih. Tapi yang masalah terkencing tu nanti saya fikirkan. Okey lah. So that is us to our second calon, which is Kejap lah. Sabarlah. Kita kena analyse betul-betul Zizan ni sebab nak cari calon untuk saya ni. Zizan ni macam not bad. Saya tengah consider ni. Apa lagi yang macam tu? Lepas tu, dia kan dalam tapi semua artis-artis ni dalam industri kan nanti kalau berkata. Betul. Kena fikir tak ni sebab awak tahan ke jealous? Sebab tu saya sengaja pilih selebriti. Sebab memang dia akan working with a lot of women. Dia satu woman. Paksalah kan sebab semuanya tak boleh lah. Tapi diorang kaya lah. Tapi dia punya pros ni adalah diorang kaya lah. Awak tak kena saya. Yalah maksud saya tu at least masa kalau diorang keluar dengan perempuan tu awak ada duit dia lah. Nampak aku ada duit kau ni. Aku ada duit kau, aku bagi kat orang macam tu. Yes. Pishi macam big awak dengan duit. Okey, boleh. Boleh. Okey. Bukan. Kita ikat dia. Okey. Lepas tu? Calon kedua adalah Amirul Aiman yang sekarang ni tengah hot star dia dekat Astro tu. Semua kalau boleh nak muka dia. Promote rancangan semua drama semua nak muka dia sebab dia tengah hot kan. Dia ada pelakon dengan banyaklah pelakon. So and then dia pun famous dengan kira dia paling hot stuff lah sekarang. Antara 3 ni saya rasa dia paling hot stuff sekarang. Banyak aku nak banyak drama. Memang berduit banyak lah. Tapi saya dah dengan lelaki yang lagi muda. Saya macam nak try yang lagi muda. What? Kemeluk. Sebab saya pilih dia pun sebab itulah sebab dia pun lagi muda lah kot. Saja kan? Ya. Tapi jolan dia boleh buat potong ayam. Boleh kalau macam pisau tumpul macam saya. Tolong macam tu. Asah je. Asal pisau kena jolai dia No. Kejap. Okey, dia jolai boleh membantu. Kalau ni boleh fikir lama-lama pula tu. Lepas tu dia bulan bintang. Bulan bintang saya boleh join.
Saya boleh join dapat baju free. Boleh. Lepas tu saya dah tengok dia depan-depan hari tu dekat event. Mana? Event TikTok live. Oh, dia? Oh, Dia bagi emas kat orang macam tu je. Saya dah lock satu emas kat situ. Macam mana ni? Alah, susah orangnya ni. Tak nak jadi mata duitan tapi macam terpaksa. Okay. Tak suka lelaki lagi muda. Yang tu kat boleh? Lelaki. Dia dah tahu kita dah dua dah. Okay. Tak ada lah, nak try lain. Okey, lain. Yang tu sikit, Okay lah. Sebaya ke? Then, okay lah. Saya bagi awak calon yang nombor 3 lah. Saya rasa dia sebaya dengan awak tu. Kot. Anggap je sebaya. Saya tengok semua faktor. Kalau okey, sebaya. So, je Zizan Razak tu macam tua sikit. Si Amir Rahman ni macam muda sangat. So, saya bagi yang macam ranum lah. Naik kan? Ngam soy. Ngam soy. So, calon ketiga adalah sebab dia sikit-sikit lagi nak kahwin. 10/10 baru announce semalam. 10/10. Syed Saddiq lah. Saya rasa awak boleh rampas dia kot. Kalau awak nak. So, Sempat sangat. Nyakit. Sempat ni. Penyakit. Okey. Alah, asyik berdebat je lah aku nanti. Dia kuat debat tu. Kuat debat. So, wow. A few reason yang aku pilih dia adalah sebab saya pilih dia sebab dia sangat-sangat debater. Memang dia kata dia memang suka debate. And then boleh nampak lah dekat dia punya social media apa semua kan. Cara dia pronounce, cara dia bercakap, memang a true politician lah. To the core. Takut. Memang kalau saya rasa kalau awak debate dengan dia memang awak akan selalu kalah. Itulah, saya dah selalu menang dengan awak. Lepas tu tiba-tiba kalah, mesti kacau shock. Betul. Prepare. Prepare pahala. Habis apa baiknya dia kalau macam gini menyusahkan aku je, tak maulah. Nak rampas lagi dah satu hal, banyak kerja kat situ. Sebab dia hebat lah. Dia kaya, dia duit semua. Kejap nanti kena duduk muar ke macam mana? Saya kalau boleh nak awak jadi datin lah gini kalau contoh dia berlakon. Bukan. Dia kan dia buat ads banyak. And then dia jadi YB kan. Bila dia jadi YB ni, possibility dia untuk jadi datuk tinggi. So tak lama tu, saya mesti jadi datin. Biasanya yang dah kahwin nanti terus jadi datuk. Umum. Dapat pangkat datin. Tak ada lah bas. Dah tak ada dah. Gebus. BASS dah tak ada dah. Kejap, cuba fast. Fast. FASS. Fast. Okey lah. Saya rasa lagi ngam lah daripada fast. Awak kena lawan tarik rambut dulu lah dengan bas. Minat bas dengan BA ni lah. Sekarang kan. Alamak, macam mana ni? Saya ada 2 anak. Boleh? Oh, friend dia pun 2 orang anak. Tapi dia dah besar. Maybe dia depends. Okey, nak rampas tidak susah. Tapi apa yang saya dapat? Apa benefit selain daripada datin? Datin tu dah cukup benefit dah tu. Awak akan jumpa buku bertemu luas lah. Macam debate, always debate, and then awak always kalah, of course. Saya tak nak kalah. Tak nak lah Cik Saddiq. Tak nak. Awak saja kan? Saya pilih sendiri boleh? Tak boleh. Ada 3 tu. Ada 3 tu. Kejap. Pilih. Saya Saddiq memang tak lah. Buang masa aku je nak merampas. Lepas tu aku debate kalah. Tak mau. Kejap Kalah. Zizan tu macam alah, tak boleh lah macam ni. Zizan lagi tua daripada saya. Lepas tu dia hidung tinggi, saya hidung lebar. Tapi dia bawa Ferrari. Dia bawa Ferrari. Apa tapi pula, itu plus. Plus. Ferrari betul Sebab dia
Dia tak silap saya, dia putus dengan Imam Maimun sebab dia nak beli Ferrari. Tak silap saya lah masa zaman-zaman tu. Dia putus dengan Imam Maimun sebab dia beli Ferrari. Imam Maimun cakap jangan beli Ferrari, tapi dia nak beli Ferrari. Oh, saya suka Ferrari Zizan. Zizan, saya okey. Saya okey, don't worry. So tak payah break. Kalau nak beli Ferrari lagi satu. Saya boleh. Saya support. Okey lah. Lepas tu kelakar-kelakar. Tak, yang terkencing tu tak apa. Kita boleh pakai Pampers. Besar lah ni pakai bawa anti bontot yang besar. Berat sikit lah Ferrari dia. Sebab penuh kan. Astagfirullahaladzim. Kemelut. Mirul Aiman muda sangat lah. Dek Mirul. Awak dah perfect dah. Kalau saya ada adik perempuan, saya memang bagi awak. Tapi awak tak apalah. Awak ni Zizan lah macam tu. Terima kasih. Baguslah. Kawan macam ni yang kita nak. Kawan. Tak apa lah. Korang rasa macam mana? Korang setuju tak dengan pilihan dia, Zizan Razak? Hidung bertemu hidung lah naik kak. Hidung. Apa nama dia? Zizan Razak. Fazrul. Macam Zizan Razak. Fazrul. Oh. #Fazrul. Jemput semua. 10/1 2027. tahu tak 10 benda tu kan? Birthday saya biarlah. Kenapa? Kita kan kawan. Nak pun nak kawan-kawan. Serius, okay? Jangan lupa subscribe. So, ada Ami. Ada Naim. Tahu kan? Jangan lupa Jangan lupa subscribe. Subscribe. Road to 500 subscribers. Subscribe. 1000 lah terus. Apa? Slow. Terus 1000. Oh.